harga emas turun, adakah penyimpan emas rugi? Jawapannya adalah tidak. Selagi anda belum jual emas di tangan, anda belum rugi walaupun 1 sen. Turun naik harga emas itu adalah normal. Sebagai penyimpan emas, kita fokus kepada simpanan, bukannya turun naik harga harian. Ingat 3 perkara ini. Anda akan rugi apabila kita jual semasa harga rendah. Yang kedua, simpanan emas adalah untuk melindung nilai, bukan sebagai spekulasi. Dan yang ketiga, apabila harga emas turun, ini adalah peluang anda untuk tambah gram dalam simpanan dengan kos yang lebih murah. Jadi, bila harga emas turun, jangan panik, bertenang dan senyum. Sebab apa? Sebab orang bijak tahu, setiap kali harga turun, itu adalah peluang untuk anda membeli emas pada harga diskaun. Nak mula simpan emas dengan RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah? Roger untuk Mona bantu.